sejahtera. Masya Allah. Pertama kali, sebelum tu Zura ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Be International, kepada founder, kepada barisan mentor upline Zura, CCA Chris Bong, and Frederick Ho, DCA Pamela, DCA Fin, ECA Choini, ECA Sheryl dan ECA Celine. Tanpa mereka pasti Zura tak akan dekat sini lah. Walaupun dengan keadaan sakit lutut ni, Alhamdulillah semua tempat yang dirancang ke Beijing Zura sampai. Rasa macam tak percaya juga bila upline tanya boleh ke. Macam Kak Zura, Abang Mia cakap lah, if you think you can. So Alhamdulillah Zura pegang pada benda tu. Walaupun lambat tapi sampai jugalah. Jadi ni trip Zura yang kelima sepanjang Zura berada di BE. Sepatutnya Zura ada downline yang ikut sama, tapi sebab dia tak dapat cuti, dia tak di approve, so keseorangan lah. Harap next Zura boleh bawa lagi rangkaian dalam 3 orang insya-Allah. Nanti apa nak cerita Pak Zaid? Okey, Zura sebenarnya ada bisnes yang mana kita bisnes konvensional lah, tapi disebabkan kerana Zura sakit, so disebabkan kerana masalah sakit lutut ni, Zura dah bertongkat, dah nak kena operate. Tapi Alhamdulillah 2 minggu pakai produk, buang tongkat dan tak jadi operate lah. So Zura ingat first pergi join event Shiruto Roadshow. Masa tu walaupun hanya Zura je yang Malay, tapi upline semua Chinese, tapi diorang sangat meraihkan kedatangan Zura lah. So bila first time jumpa pun rasa macam kita ni satu family yang sangat dihargai, tak kira bangsa, tak kira agama. So walaupun masa tu keadaan sakit, tapi bila tengok semangat semua orang meraihkan kita, jadi sakit tu hilang. Jadinya bila kita tengok produk ni sangat bagus, so Zura ambil peluang ni untuk berkongsi lah. Yang mana kita tahu masih ramai di luar sana yang masih belum tahu lagi berkenaan dengan produk BE International ni. Jadi dekat situ BE ni sebagai bisnes part time Zura lah. Mungkin suatu hari nanti kalau lah, sebabnya Zura sangat terinspirasi dengan RCCA Rizal. Sebab masa first time Zura pergi event tu, dia belum jadi lagi ambassador, dan dia lah orang yang pertama yang interview Zura. Tapi sekarang ni bila tengok dia dah jadi RCCA, memang Zura rasa macam tak boleh tahan ni. So memang kena buat betul-betul lah. Jadi sebab mungkin kerana Zura ni sebagai part time, jadi masa tu sekarang ni kena adjust balik lah, bagi masa lebih kepada BE. Sebab bila kita dah berada di BE International ni, sangat rugi lah rasanya kalau kita tak betul-betul grab peluang ni lah. Sebab Zura tengok memang apply daripada dulu tak putus-putus bagi semangat dan sokongan buat Zura untuk terus berada di BE ni lah. So Zura sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Walaupun hampir 4 tahun, 3 tahun lebih, mereka tak pernah lepas tangan Zura untuk terus sama-sama berjuang di BE ni. Itu saja.